Kat sini nampak dah tu. Sikit lagi. Saya tak payah nak cucuk-cucuk. Itu je. Hayau, tak pernah lah tengok awak style macam ni. Cara nak buka. Ni kami berhenti sekejap ni. Tepi Tasik. Bukan tepi Tasik lah, tepi laut juga ni. Fiok, tepi Fiok, hujan kenyai-kenyai. Kami berhenti sementara meluruskan kaki lah. Sekejap lagi kami akan bergerak nak menuju ke Gilo dekat Norway sebelum sampai ke first kita punya accommodation hari ni. Di mana dah? Tourist Center Gilo Cottage. Okay, let's go. Let's the journey. Ada rumah lah, homestay kat sini lah. Ni kau nampak kereta terbengkalai bengkel. Pergi jumpa pagi jumpa bengkel. Tapi rumah tu pun dah macam tidak diguna pakai. Nice. Ni cantik ya rumah. Dia punya rumah sampah pun cantik. Rumah sampah pun cantik. Rumah cantik. Suruh. Saya suruh ni, suruh beritahu awal. Allah, kita nak ambil ni dekat dia punya sini. Ada tulis ke? Mana tahu? Suruh ambil dia. Tara, Hamdan Ismail. Itu tulisan dia. Kalau orang langsung. Kan tulisan orang putih. Kita sudah sampai. Ni beti baru ni. Nah, ni dekat Gelo tu center salah satu kampung kan dekat Gelo. Banyakkan rumah kat sini ada atap dia, ada macam untuk saji tu bagus. Kami dah sampai. Sekarang jam tunjukkan pukul 7 malam, tapi siang hari ya. Dah macam petang Kita muka ni. Kami duduk rumah kecil aja. Sejuk si wangi kuat. Aduh. Kami mau masuk Ni masuk lah. Dia punya macam hendak kasih kita lah. Tuan, tuan. Ada kunci kita ambil. Oh. Kita punya